Dalam lautan gelap muncul jalur perak panjang. Ikan Raja Herring berlega perlahan secara menegak. Inilah naga laut sebenar di bumi. Ia ikan berkepala kecil dan sirip merah menyala. Hidupnya di dalam air dalam, bergerak pelik dan perlahan. Raja Herring boleh membesar lebih panjang dari bas bandar. Ia ikan bertulang terpanjang di bumi. Walaupun besar, ia sebenarnya rapuh. Pada malam hari, tubuh perak dan jambul merahnya nampak luar biasa. Postur menegaknya dalam air seakan tiang. Selama berabad-abad, orang menganggap Raja Herring raksasa. Namun ikan ini tidak berbahaya. Ia hanya bergerak aneh dan menakutkan rupa. Raja Herring kelihatan seperti reben. Badannya lepir, sangat memanjang, tiada sisik ketara diselaputi lapisan perak. Sirip dorsal lembut terbentang dari kepala sepanjang badan. Pancaran depan terangkat seperti sikat. Dua sirip pelvik halus tergantung seperti reben merah. Ini sebabnya ia dipanggil oarfish atau ikan dayung dalam bahasa Inggeris. Kepala Raja Herring kecil, matanya besar, giginya tidak begitu besar. Ia tidak mengoyakkan mangsa, tetapi menyedutnya. Tompok gelap ditemui di sisi badannya. Sirip merah menyala memberikannya rupa asing. Ciri utama oarfish ialah cara pergerakannya. Ia jarang guna ekornya. Ia menggerakkan sirip dorsal panjangnya, menghasilkan gelombang lembut sepanjang badan seolah-olah ia menjadi kipas perlahan. Dengan cara ini, ikan boleh tergantung tegak dalam air, hampir tidak membazir tenaga. Kemudian ia perlahan-lahan mendekati kumpulan krill, ikan kecil atau obor-obor dan hanya menyedut mereka. Peter, perutnya yang panjang membantu oarfish mengemudi dan menstabilkan kedudukannya. Badannya fleksibel dan ringan, sesuai untuk meluncur perlahan, bukan untuk menyergap. Oleh itu, oarfish memilih untuk menangkap secara senyap, bukan mengejar. Habitat oarfish adalah lautan terbuka hampir di seluruh dunia, dari latitud panas hingga sederhana. Ia sering berada di kedalaman ratusan meter atau lebih, di mana cahaya siang cepat malap. Di sana, obor-obor dan krustasea membentuk padang makanan dan oarfish mengikut arus serta lapisan plankton bermusim. Ia ikan laut dalam yang menyendiri. Tiada tempat berlindung, tiada dasar berdekatan. Jadi, ia bertahan dengan menjimatkan tenaga dan penyamaran. Oarfish jarang mendekati pantai. Ia dilihat di permukaan selepas ribut atau perubahan arus mengejut apabila ikan yang lemah dibawa naik. Dari sudut saintifik, Raja Herring ialah penapis makanan yang perlahan. Ia mendapat manfaat mengekalkan daya apungan badan hampir neutral. Ia bergerak menggunakan sirip dorsal panjangnya. Ini mengurangkan seretan dan penggunaan tenaga. Postur menegak meluaskan pandangan dan membolehkannya menemui plankton yang jatuh dari atas. Kemerahan terang siripnya menjadi gelap di dasar laut dan menjadikan Raja Herring kurang ketara. Bagaimana anda akan menamakan ikan sebegini? Sila tulis komen. Dalam mitos, ikan oarfish sering menjadi petanda ribut dan malapetaka. Di Jepun, ia dipanggil utusan dewa laut. Oleh itu, kisah ular laut bermula apabila ikan perak panjang ini terdampar di pantai. Sirip merah dan mata besarnya memang menimbulkan kejutan. Foto-foto langka di pesisir pantai cepat tersebar. Ia sering dilihat sebagai bukti kewujudan raksasa. Namun, hakikatnya lebih sederhana. Ikan oarfish jarang muncul di tepi pantai. Ia mati kerana terperangkap di air suam atau keletihan akibat dibawa arus. Tiada sebarang mistik atau ramalan buruk di sini. Sejarah kajian ikan Raja Herring lama ditulis oleh Ribot. Para saintis hanya melihat bangkai terdampar. Ukuran panjangnya dinilai dari cerita. Hanya pada abad ke-21, kamera dan robot bawah air berjaya merakam posisi aslinya. Ikan itu berdiri tegak dan hanya menggerakkan siripnya. Telur ikan Raja Herring terapung di permukaan air. Larvanya mempunyai sulur panjang. Ia kelihatan berbeza dari yang dewasa. Kadang-kadang parut ditemui pada spesimen besar. Ini mungkin kesan pertemuan dengan obor-obor dan pemangsa. Raja Herring mengingatkan kita, sesuatu yang aneh di lautan seringkali tidak berbahaya. Ia makan debu laut. Ular laut sebenar, kita ini memang wujud. Tetapi ia tidak mengancam manusia. Ini saluran makhluk bumi. Langgan untuk melihat lebih banyak penemuan menakutkan. Lebih banyak raksasa akan datang. Jumpa lagi.